Jangan sesekali simpan emas di... Hei sobat, dengar sini. Bagi saya, setiap platform emas ada pro dan ada kontranya yang tersendiri. Daripada engkau memekak, duduk compare, jangan simpan sana, jangan simpan sini, dan engkau sendiri pun belum menyimpan, dengar sini. Ambil tindakan sekarang. Untuk sesiapa yang nak menyimpan dengan public gold, boleh isi detail dalam beg biru. Apa PG tawarkan? Yang pertama, simpanan emas di public gold bersandarkan dengan emas fizikal 100%. Yang kedua adalah semua simpanan emas di public gold mempunyai sijil patuh syariah. Dan yang ketiga, public gold dah bagi jaminan untuk jual balik. Dan yang keempat, sistem public gold ada pajakan secara online. Dan yang kelima adalah senang untuk fizikalkan emas, yang mana public gold ada lebih kurang 18 cawangan di seluruh Malaysia. Dan sekarang kita ada mesin ATM, kita boleh keluarkan emas di mana-mana sahaja. Kita dah ada 100 mesin ATM dan dijangka pada tahun 2026 kita akan ada lebih kurang dalam 200 mesin ATM. Jadi, sesiapa yang nak menyimpan dengan public gold yang mana senang nak jual, senang nak fizikal, senang nak pajak, boleh isi detail dalam beg biru. Boleh follow.